Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh tanya sikit tak? Maksudnya pakai tu dah apa daripada umur 11 ke 12 tahun macam tu lah. Ya. Masa tu memang tak tahu apa lah umur macam tu. Tak tahu apa lah. Bawa buat di Penang, mak saya duduk Penang tu. Mak dia bawa pergi rumah kawan dia lah tu. Saya pun tak tahu ikut ni, kita pun tak reti cakap ni kalau tahu tobat lah, tak mau. Yelah. Kira dia bagi pakai tu untuk apa? Mak bawa tu? Mungkin untuk jodoh lah kot. Oh, untuk jodoh lah. Orang tua dulu. Memang dua jarum je lah. Saya pun tak tahu, tapi dari isteri tu buat dua je. Dua je lah. Satu di dagu kan? Ya, dagu dah keluar dah. Dagu dah keluar dah. Tinggal satu lagi di pipi ni lah kan? Dagu kiri ke kanan? Kiri. Oh, kiri. Alhamdulillah lah yang dah keluar dah kan? Yang ni mudah keluar. Sebab isi dia nipis kan. Yang ni yang cari dia susah tu lah. Dia nak cabut, tak cabut. Oh, dah pergi klinik dah? Saya pergi klinik, tu doktor kata kalau dia kata takut, dia kata seurat dengan mata kan. Kira makcik pergi klinik, doktor tu bagi tahu kata dekat dengan mata saraf lah. Dia kata saraf lah, dia kata macam rasa berdenyut ni. Dia kata mata dia takut lah, dia kata bahaya kan. Bahaya dia kata. Jadi dia pun tak boleh nak buat lah. Waktu kecil umur 11 tahun pakai tu kan. Lepas tu meningkat dewasa tu ada apa-apa tak rasa ke gangguan apa ke? Rasa gangguan kadang-kadang macam meripik dengan tinggi jatuh bawah, lepas tu kan lebam-lebam badan kan. Oh, mimpi macam-macam lah. Macam-macam mimpi ulap apa lah macam-macam. Lepas tu lebam-lebam. Makcik dia berubat, banyak orang kan berubat pun. Berubat jadi dah digosat. Dia main balik digosat, dia main balik gitu. Dia bau dia apa perempuan buat kan. Lepas perempuan mati pun tak ini juga. Lepas mereka doa asa. Kadang ni tak tahu apa ambil bulu. Oh ya. Baca, dia baca katok. Katok badan lah. Yang kat badan ada rasa gerak. Dia dekat belakang kiri ni. Dia macam dia berjalan tau kat saluran darah kan. Rasa macam jalan. Lepas tu terasa kurang sikit lah, tapi sekarang dia jadi gantai. Dia ada time-time dia lah berjalan tu. Ada juga. Dia kata tekuk dia nak rasa-rasa tu. Oh, dia nak rasa-rasa tu. Ingat lagi tak waktu kecil tu yang bubuh lelaki ke perempuan, ingat tak? Perempuan tu. Orang kita lah, Melayu kita. Orang kita lah. Yang boleh tersedak tahu kata ada susuk tu bila? Saya baru teringat kan dah, orang dia duduk sakit kan, ubat-ubat. Ini dia hilang satu lagi tu. Tu lama saya teringat, masa dulu bersama mak